Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah contoh tokoh politik Malaysia yang naik ke tampuk kuasa melalui strategi pragmatik tetapi kontroversial, namun gagal mengekalkan kredibiliti jangka panjang. Namanya melekat dalam sejarah politik negara sebagai Perdana Menteri yang naik dengan memecat bekas mentor sendiri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan menjadi PM pertama yang dijatuhkan oleh sokongan majoriti ahli parlimen. Muhyiddin menjadi Perdana Menteri pada Mac 2020 selepas Sheraton Move yang menggulingkan kerajaan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh mentornya, Mahathir. Tindakan ini mencetuskan krisis politik dan menanam keraguan terhadap integriti serta etika kepimpinannya. Langkah ini memberi gambaran bahawa beliau sanggup mengorbankan hubungan mentor-murid demi jawatan PM. Walaupun berjaya membentuk Kerajaan Perikatan Nasional dengan majoriti tipis, reputasinya sebagai pemimpin berprinsip tercalar dan hingga kini belum berjaya dipulihkan. Sungguh pun kerajaan baharu yang dipimpin Muhyiddin berjaya menyatukan parti Melayu besar seperti UMNO dan PAS. Penyatuan itu lebih bersifat strategi kuasa peribadi untuk menjadikannya PM. Akhirnya, pengkhianatan Muhyiddin ini diikuti dengan mengalami pengkhianatan daripada UMNO. Ini menunjukkan bahawa gabungan yang dibina atas kepentingan peribadi tidak kukuh. Semasa pilihan raya umum ke-15, beliau gagal membawa PN menguasai majoriti. Walaupun ketika itu PN adalah kerajaan. Sebaliknya, PAS berjaya mengukuhkan kedudukannya. Selepas itu, Muhyiddin menolak peluang membentuk kerajaan perpaduan bersama Anwar Ibrahim atas alasan integriti. Tindakan ini dianggap ironik kerana semasa melakukan Sheraton Move, isu integriti tidak pernah menjadi pertimbangan. Tetapi, kini, ia dijadikan alasan untuk menolak kerjasama politik. Ramai menganggap penolakan ini lebih kerana Muhyiddin tidak ditawarkan jawatan PM, walaupun ia hanya spekulasi politik. Semenjak menjadi pembangkang, kelemahan kepimpinan Muhyiddin dalam bersatu semakin terselah. Parti menghadapi konflik dalaman serius, termasuk isu kebebasan bersuara dalam parti, isu pelantikan jawatan dalam PN dan pengabaian tuntutan rakyat ketika memerlukan. Beliau terlalu berhati-hati untuk mengekalkan kesatuan parti sehingga bersatu kelihatan lemah dan tidak mampu bersuara tegas dalam gabungan PN. Tambahan pula, kerjasama berterusan dengan PAS dan blok sokongan lain memperlihatkan bahawa bersatu kini bergantung kepada gabungan politik untuk terus relevan, bukan kerana kekuatan sendiri. Isu menantu Muhyiddin yang berdepan pendakwaan juga melemahkan imej bersatu dan PN di mata rakyat. Di Dewan Rakyat, isu ini menjadi bahan sindiran dan kecaman terhadap blok PN hingga tiada wakil rakyat PN yang mampu menjawab kontroversi menantu Muhyiddin. Seperti biasa, Muhyiddin hanya diam seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Kontroversi diri dan keluarganya ini menimbulkan keraguan terhadap integriti parti dan memberi peluang kepada lawan politik menyerang kredibiliti kepimpinannya. Gabungan kelemahan dalaman, isu peribadi dan reputasi kontroversial menegaskan bahawa bersatu kini tidak lagi mampu berdiri sebagai kuasa politik independen. Sebaliknya, hanya bertahan atas sokongan gabungan dan strategi kompromi berterusan. Operator politik di keliling beliau terus menjaja kempen sokong Presiden, seolah-olah mereka berparti kerana Presiden, bukan rakyat. Kebergantungan Muhyiddin terhadap Azmin bermula sejak langkah Sheraton. Kini, segala gerak-geri beliau disusun oleh kumpulan yang mahu mengekalkan beliau sebagai Presiden. Langkah ini mudah dijangka kerana rata-rata penyokongnya adalah mereka yang dilantik, bukan dipilih oleh ahli parti. Dengan mengekalkan Muhyiddin sebagai Presiden, masa depan mereka yang dilantik akan lebih terjamin, khususnya sebagai calon pilihan raya. Kegagalan terbaru Muhyiddin adalah pilihan raya negeri Sabah ke-17. Sungguh pun beliau dikatakan pemimpin yang popular. Ia masih gagal membawa undi dan sokongan, hingga bersatu pulang dengan tangan kosong. Walaupun timbalan Presiden turut disalahkan, tanggungjawab utama tetap terletak pada Muhyiddin. Sekiranya Hamzah selaku pengarah pilihan raya Sabah dipersalahkan, Muhyiddin boleh bertindak memecat beliau. Namun, hal ini mungkin tidak berlaku kerana Muhyiddin tidak ada keberanian dan tiada keyakinan akan kekuatannya.
Desakan agar Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai Presiden Parti semakin meluas. Namun beliau lebih selesa mendiamkan diri, seolah-olah desakan ini tidak berlaku. Apabila tular satu klip video pertemuan sayap Armada Johor bersama Mahathir, Muhyiddin tiba-tiba menafikan dirinya yang dirujuk dalam klip tersebut. Kenyataan ini menimbulkan keraguan besar terhadap integriti dirinya. Imej yang sudah tercalar kini semakin terhakis. Ramai pemerhati politik berpendapat inilah masa terbaik untuk Muhyiddin berundur dengan cara terhormat sebelum beliau dipaksa meletakkan jawatan dengan penuh keaiban. Sekiranya Muhyiddin kekal sebagai Presiden Bersatu dan pengerusi PN, apakah peluang PN dalam pilihan raya umum ke-16 kelah? Dinamik politik hari ini cukup sukar ditelah. Sekiranya PN memasuki PRU16 dengan menjadikan Muhyiddin sebagai poster boy, isu menantu dan kesnya di mahkamah pasti akan menjadi bahan kempen PH dan BN untuk menenggelamkan PN. Hari ini, serangan terhadap Muhyiddin di Parlimen gagal ditangani oleh ahli-ahli Parlimen PN. Bagaimana serangan yang sama boleh dipertahankan ketika PRU? Sedangkan suasana kempen lebih mencabar dan sukar dikawal. Masa depan PN semakin suram di bawah Muhyiddin. Jika tidak ada perubahan, PN berpotensi berpecah manakala PH berpeluang mengekalkan kuasa di Putrajaya. Sekalipun Muhyiddin bertekad untuk tidak meletakkan jawatan, itu bukan kerana prinsip, tetapi kerana ego pribadi. Sekian. Moga lembaran baru politik Malaysia dapat dibuka, meninggalkan pemikiran politik sempit dan berpura-pura. Salam hormat.